berpuasa dan penyampai sumbangan yang dianjurkan oleh Muhammad Bismillah. Saya bagi pihak Sahabat Islam Bismillah akan sedikit penghargaan dan terima kasih dan juga tahniah kepada Muhammad kalau telah dapat mengaturkan satu majlis yang lebih baik lebih pada bulan Ramadan Akbar tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PCA Islam insya-Allah kita sentiasa bantu dan memberikan kerjasama kepada semua usahawan NGO, kepada semua badan dakwah untuk melaksanakan program-program peningkatan ilmu, peningkatan iman, motivasi dan sebagainya kepada ahli-ahli dan juga saudara baru. Ini merupakan satu usaha yang sangat penting dan usaha yang perlu dijalankan secara berterusan dalam usaha kita untuk membasmi kemiskinan, untuk memperbaiki taraf hidup kita. Kita hari ini berhadapan dengan satu lagi kemiskinan yang lebih dahsyat, iaitu kemiskinan akhlak, kemiskinan iman, kemiskinan akidah, yang mana kemiskinan ini adalah jauh lebih teruk ataupun jauh lebih besar dia punya masalah daripada kemiskinan harta. Kalau kita